tak kalau kata orang cari rezeki buat kerja waktu malam, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dia pergi kerja, tak kisahlah kerja shift ke, kerja food panda ke, grab food ke, kerja cari duit. Salah tak? Ada setengah-setengah orang ni dia pandang serong tau. Dia pandang serong macam orang malas buat ibadat lah. Macam malas buat ibadat. Setahun sekali je Ramadan kan. Tapi korang kena tahu satu perkara. Satu, kita tak payah sibuk dengan amalan orang. Yang kedua, yang mana wajib? Yang mana sunat? Cari nafkah wajib ke tarawih tu wajib? Tarawih sunat kan? Lagi satu, tarawih sunat yang dia tak buat pun mungkin dekat masjid dia tak pergi. Mungkin dia pergi kerja. Tapi boleh tak dia buat tarawih dekat rumah? Dia solat sendiri. Boleh tak? Boleh kan? Lepas tu kita tak payahlah nak sibuk orang tu pergi tarawih ke tak pergi tarawih. Dia punya hal lah kan. Lepas tu benda sunat tak kisahlah. Kalau awak pergi, Alhamdulillah bagus. Macam gitu. Tak payah nak mengatur orang lah. Ini kan bulan puasa.